Ini adalah emas 1 dinar. Jadi shilling emas lah. Macam shilling kan upahnya. 1 dinar macamnya ni bersamaan dengan 4.25 gram emas. Yang best, kalau kamu masai terdengar satu cerita tentang 1 dinar ni, 1 dinar boleh malik seekor kambing dari zaman Nabi sampailah kangan ni. Zaman Nabi ni sudah berlalu lebih kurang dalam 1400 tahun yang lampau sudah. Tetapi ceritanya emas ni dapat malik seekor kambing sama macam zaman Nabi biar ni. Biar ni ia boleh membeli seekor kambing, kangan ni pun dapat jual balik seekor kambing juga. Walaupun sudah beribu tahun. Nampak tak di sini? Kalau diperasan, sebenarnya emas ni ia mengekalkan kuasa beli. Dulu dia dapat malik seekor kambing dengan 1 dinar, kangan ni pun dapat. Tapi kalau dia ada usin dia kan, biar ni 2022 aku malik 1 dinar ni dengan harga 1,100. Kangan ni nak dapat lagi di malik 1 dinar ni dengan 1,100. Kita kena nambah usin di sampailah 2,500 untuk di malik bang yang sama kangan ni. Nampak tak? Kalau dia nyimpan dalam bentuk usin makin haid makin jatuh nilainya. Kalau dia nyimpan dalam bentuk emas ni mengekalkan kuasa beli, gramnya tetap sama tapi nilai emas tu sudah naik tinggi. Jadi di Public Gold dia dapat nyimpan emas ni, dia dapat menabung dahulu emas ni seandah RM100. RM100 sudah dapat malik emas. Tapi dia menabung dahululah. Bila sudah cukup gram, bahawa tadi keluarkan emas ni daripada akaun dipegang emas tu secara fizikal. Okey. Jadi siapa yang alum ada akaun simpanan emas Public Gold, boleh saja PM aku ataupun tekan saja borang sign up.